A. Encik Arwin mengeluarkan durian kepada 30 gerai memperoleh jualan 76,500 dalam satu bulan. Pemilik setiap gerai bawah itu membayar dengan harga kos yang sama kepada Encik Alwin. Berapa harga kos yang dibayar oleh setiap pemilik gerai berikut? Okey. Jadi ceritanya Alwin ke 30 gerai dan boleh jualan 76,500 sebulan. Setiap bulan itu membayar dengan harga kos yang sama. So, bila ada perkataan sama, maksudnya ialah operasi bahagi. So, apa bahagi apa? So, dalam kelas ni ialah RM76,500 bahagikanlah dengan 30. Okey, oleh kerana ada yang sama, kita boleh buang. Yang mana? Okey. Sini ada sifar, sini ada sifar. Boleh buang. Jadi tinggallah 76,50 bahagi 3. Sifar 3. So, 6, 2, 16, 5. 5. Sifar naikkan atas saja. So maknanya setiap gerai itu membayar harga sebanyak 2,550. Okey, itu siapa yang apa sipir. Yang tak bersipir sama je. Cikgu dah ajar dah. Okey, bagi 3. Okey, tengok 7. Dalamnya ada 3 tak? Ini 7 ni dia boleh dibagikan kepada 3, 3, 1. So ada berapa 3? 2. Okey, letak sini 2. So baki 1. Sambung nombor yang seterusnya 6. Jadi 16 ialah 16. Buatlah 10, 6. Kirakan 10 ada berapa 3? 1, 2, 3 bagi 1. 6 ni ada berapa 3? 3. So kira 3 ni berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Letaklah sini 5. Berbaki 1. Letak nombor seterusnya 15. Jadi 15. Buat proses yang sama. 3, 3, 3. 3, 3, 3, 1. 3, 2. So ada berapa 3? 1, 1, 2, 3, 4. Oh, ada bakinya lagi 1. Boleh cukup 3. So 5. Ada sifar-sifar. So jawapan tetap sama. Alhamdulillah.